Menjadi seorang mu'alaf bukanlah satu perjalanan yang mudah. Ia hadir dengan cabaran, ketakutan dan rasa keseorangan. Bagaimana jika kita berada di tempat mereka? Aku rasa susah sangat. Aku tak tahu macam mana nak jadi Muslim yang baik. Keluarga aku tak sokong, kawan lama semua makin jauh. Aku takut kalau aku tidak mampu. Inilah realiti yang sering dihadapi oleh mu'alaf. Rasa takut, keliru dan tidak diterima. Assalamualaikum. Awak ada masalah ke? Waalaikumsalam Ustaz. Saya takut sebab saya rasa macam saya ni keseorangan. Saya faham perasaan awak. Itu sebenarnya perkara normal bagi orang yang bergelar mu'alaf ni. Saya nak tanya Ustaz, normal ke kalau saya rasa lemah? Normal lah. Awak bukan lemah. Sebaliknya itu benda yang biasa bagi seorang mu'alaf. Awak tak keseorangan. Dalam Islam, kami ni akan sama-sama bantu awak untuk mendalami agama Islam. Tapi Ustaz, ada banyak benda yang saya tak tahu. Tak apa, kita belajar slow-slow. Tak apa, nanti saya akan guide awak. Assalamualaikum. Sembang apa ni? Waalaikumsalam. Ya, Ali lah, saudara baru kita. Dia baru masuk Islam. Masya Allah, tahniah. Awak nampak kuat sebenarnya. Tapi itulah, saya takut saya tak pandai sebab saya baru masuk Islam kan. Banyak benda lagi saya kena belajar. Tak apa bro, saya dulu pun blur. InsyaAllah kita sama-sama belajar. Tak apa, takkan ada orang yang jasa awak kat sini. Semua ada perjalanan masing-masing. Komuniti ni adalah untuk menyokong, bukan untuk menghukum. Tahu? Terima kasihlah semua orang bagi nasihat. Saya rasa lebih tenang sikit lepas dengar semua nasihat orang. Saya faham apa awak rasa. Awak tak keseorangan. Tak apa, ambil masa. Benda ni jangan tergesa-gesa. Allah bersama kita. Kami sentiasa ada untuk bantu. Tak apa kalau masih belajar. Betul. Perjalanan ni satu proses. Awak sedang buat yang terbaik. Kami sokong awak sepenuhnya. Saya rasa lebih kuat sekarang. Jom, apa yang lambat sangat belajar? Kau tu lemah iman. Usahalah sikit. Baik kau tak nak masuk Islam kalau kau tak nak belajar. Mana boleh cakap macam tu? Itu boleh melukakan hati seseorang tau. Saya ni lambat sangat. Mana boleh macam tu? Astaghfirullahaladzim. Dakwah ni dia perlukan hikmah dan empati. Janganlah toca-toca macam ni. Kita bantu, bukan untuk menjatuhkan. Empati adalah kunci dalam dakwah. Fahami, bimbing dan sokong. Kerana setiap insan sedang berjuang. Jika kita di tempat mereka, kita juga ingin difahami.